Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back, guys. Hi, how are you? Allah, tanya je. Okay, guys, hari ni macam yang nampak lah, kita akan main satu game yang bertajuk Storefront. Dan game ni siapa developer dia adalah Grand Remy. Developer yang sama kita main beberapa game sebelum ni, dan dia punya apa ni? Dia punya quality tu okay. Dan jalan cerita dia pun menarik. Dia macam tak kosong, guys. So tanpa melengahkan masa, macam tak ada apa dah nak terangkan. Oh, by the way, game ni adalah tentang kita yang tiba-tiba pada suatu hari kita terbangun dekat satu tempat, dan tiba-tiba kita tak tahu apa kita buat kat situ. Tapi orang yang dekat situ macam kenal kita. Apa jadi? Saya tak tahu. Kita main lah. Okay, so tak ada apa ke option credit macam biasa. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita start the game. Okay. Oh, waduh, gelap betul. Space. I woke up somewhere unfamiliar. The air feels heavy. The streets empty, my car's gone, and all I see is this old convenience store standing alone. No idea why I'm here, but something tells me I need to step aside. Okay, suatu hari dia bangun dekat satu tempat yang dia tak kenal, yang dia tak familiar, dan udara dekat situ terasa berat, dan jalan dekat situ kosong, dan kereta dia hilang. Kereta kita hilang. Dan apa yang kita nampak hanyalah satu convenience store yang berdiri teguh, satu dia kat situ je. Kita sendiri tak tahu kenapa kita kat sini, tapi sesuatu bagi tahu yang kita perlu masuk ke dalam. Enter. Okay. 24/7 stop and shop. Okay, guys, by the way, wow, oh my god. Okay, kita tak boleh keluar daripada kawasan ni. Dan boleh shift ke? Oh, boleh lah, sikit lah. Okay, amboi kau. Tempat apa ni, guys? Kosong semacam. Tak, tengok, ni terowong tau. Weh, game dia sangat gelap. Cik ambil apa ni? Thumbnail. Okay, kita perlu masuk ya, guys. Oh, lagu dia tak ada menyeramkan. By the way, tak ada tab, tak ada apa, guys. So kita tak boleh kawal laju ada. Oh, aku tekan right mouse button. There you are. Right on time again. Right on time? Lagi? Kita pernah jumpa ke? Tak proper. Tapi I've been expecting someone like you to show up. Oh, dia expect orang macam kita muncul. Expecting me for what? Just a small favor. Won't take long. You see that broom over there? Mana? You want me to sweep? Nak sampah-sampah. Kita ni tak kenal tau. Tiba-tiba nak sampah-sampah pula dah. If you feel like helping me out, listen, I'm getting old. A little help can go a long way. Okay, kalau hang rasa nak tolong aku, okay, dengar ni, aku ni dah nak tua dah. Jadi bolehlah dapat bantuan sikit. Okay, I'll do it. But why me? Okay, aku buat, tapi kenapa aku? Because you're here. Sebab hang dekat sini. Itu je sebab yang aku perlu. Okay, aku akan buat. Tapi aku perlu sesuatu sebagai balasan. Oh, glad you're helping out. Bersyukur nak tolong. I'm sure it'll be worth your while. Okay, dia berbaloi. The broom is to your right. Penyapu dekat sebelah kanan. Di bawah employee of the month wall. Okay. Sebelum tu, woi, pakcik ni kan. Oh my god, it's so creepy. Ini semua membahayakan kesihatan. Haram, astagfirullah. Okay, kita masuk. Okay, dia tak bagi kita masuk, guys. So kita run dulu. Kita kena run. Ni apa ni? Kunafa pistachio ke? Okay. Alright.
Employee of the month. Okay guys, by the way, kalau saya tak salah, ini adalah YouTuber luar lah. Okay, so dia selalu main game daripada Grand Rimi ni, dan kebanyakan game yang saya tengok dekat web, dia adalah antara orang yang sentiasa ada lah dia punya gameplay dekat komen. Okay, Bismillahirrahmanirrahim, semoga tak ditipu. Macam kenal cerita aku sapu ni. Okay, sapu. Tak payahlah tengok macam tu. Aku tak suka betul lah aku buat kerja orang tengok. Aiskrim. Kikit. Ni aiskrim rainbow semua. Okay. Semoga lagu dia sentiasa beginilah, sebab aku tak suka betul lagu seram-seram. Boleh tak lepas ni siapa-siapa buat game kan, lagu dia indah macam ni, tapi kejadian dia menyeramkan. Itu tak apa. Sebab kadang lagu ni memberikan impact yang sangat besar terhadap sesebuah video dan sesebuah game, sesebuah suasana. Ada lagi. Dok, perlu kau tengok aku macam tu? Aku pula tak kenal hang, tiba-tiba kena sampul-sampul ni kalau hang tak bagi 20,000. Salah. Hey, I clean up. Is there anything else I can do for you? Aku dah cuci dah ni. Ada benda lain aku boleh buat ke? Tak. Itu je untuk malam ni. Fortune untuk malam ni. Ya, kedai kena selalu tersedia kan? Datang balik esok. Kate, quit calling me Kate. Sorry Cody. How the fish do you know my name? You some fishing creep or something? Nah man, small town, you know. You've recently moved here, right? Yeah, so I moved here 2 weeks ago. So nothing. Cakap je. Susah nak stay tak dikenali dekat area ni. Makan breakfast morning ni, dan dinner, and by dinner half the town knows if you sneeze funny. Faham? You ought to get some rest, Cody. I consider giving you something written. The name's Leroy, by the way. Okay, nama dia Leroy guys. Pakcik Leroy, Uncle Leroy. Wow. Jap. Kenapa? Okay. So kita balik lah. Kita kat tempat yang sama lagi. I told myself I wouldn't go back, but my feet carried me anyway. Maybe I was curious. Maybe it was something else. The store sat right where I left it, tucked between cracked side walls and leaning street lamps, a quiet place that felt too familiar. I stepped inside, expecting the same stillness. I didn't expect to feel watched. Okay, aku bagi tahu diri aku yang aku takkan pernah pergi balik, tapi kaki aku sentiasa bawa aku ke situ juga. Mungkin aku hanya tertanya-tanya, mungkin itu sesuatu yang lain, tapi kedai itu berdiri tegak di mana aku tinggalkan dia. Tucked between cracks like a quiet place that felt. Satu tempat yang sunyi yang rasa sangat familiar. Aku pijak masuk, expecting the same stillness I didn't expect. Dan aku tak expect akan rasa diperhatikan. Sorry lah, macam teruk sikit nak translate. Enter. Okay. So, masih lagu yang sama, tapi lagu dia makin slow. Ada apa yang berubah ke guys? Oh, ada. Ni boleh masuk. Sekejap, jangan cakap yang ni boleh masuk Oh my god. Nope. Bagilah aku 10,000 pun aku takkan masuk dekat celah tu. Assalamualaikum. Hey, I'm back. Like you said, come back tomorrow. Aku dah datang balik. Jangan cakap datang balik esok. Oh, great. Bagus. Kebanyakan orang tak ambil aku secara serius bila aku cakap tu. Most people don't take me seriously when I say that. Dia funeral, Nothing. Figure of speech. Listen, I got another task for you. Dia ada lagi task untuk kita guys. Buang sampah confirm. What? I thought I had to sweep. Aku ingatkan aku kena sapu je.
Aku datang kat sini aku datang kat sini untuk dapatkan balasan yang janjikan tu lah. Yeah, that's something irritating. More jobs. Oh, itulah yang dia cakap, dia akan bagi sesuatu balik kat kita tu, kerja yang lebih banyak. Melawak kan, gurau kan. Apa-apa je, bagi dekat aku cepat. Give it to me. Aish, macam pelik dia punya bagi kat aku cepat. Alright, simple je. Ambil sampah, keluar. Very generic and easy task. Come talk to me when you're done, kid. Datang, cakap dengan aku balik bila anda selesai. Aku 28 tahun. Berhenti panggil aku kid. Aku lupa. Saya lupa. Macam pelik kalau pakcik ni pakai saya kan. Aku lupa yang hang tak suka. Okay, pergi buat. Bag sampah ada dekat brown dumpster. I need you to put the bag in the green dumpster. Oh, okay. Kita ambil bag yang dekat situ, kita boleh letak dekat tong sampah hijau. Whatever you say. Oh my. Boleh kita masuk balik? Oh. Aku tak percaya. Tak percaya dia akan semudah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kat belakang. Oh, tali undang. Mampulah. Okay. Okay guys, saya pejabat tahu. Okay, 1, 2, 3. Guys, okay. Guys, that is one trick kalau hampa nak main game horror. Kalau hampa nak main game horror, ini adalah satu trick hampa tak mahu terkejut ada dalam scare. Hampa undang. Tak payah tengok belakang. Sebab kalau tengok belakang, nanti terkejut. Hampa undang. Looks like you're doing the job right, kid. Kenapa macam buat kerja tu dengan baik? Sampah, move. Jeez. Astaghfirullahaladzim. Jeez apa guys? Sorry. Astaghfirullah. Don't sneak up on me like that. Yeah, of course I'm doing it. What else would I do? Just walk away? I don't really have anything else better to do. That's right. Kau kat sini sekarang. Better to keep busy, keeps the mind sharp. Feels like I'm stuck in the same place, doing the same things every night. Rasa macam aku stuck dekat satu tempat yang sama dan buat benda yang sama setiap malam. Kadang benda tak bergerak sepantas yang kau nak. But you gotta keep at it soon. Son, whatever, you said that yesterday. Good, now get some rest, come back tomorrow. We'll see what's next. I could barely sleep that night, thinking about how Leroy had crept up behind me. It wasn't just the scare, it was the way he smiled after, like he knew something I didn't. Still, I came back not out of habit, but because I needed to understand why I kept returning. As I walked past the leaning apartment buildings, the store came into view again, waiting like it always had. Aku tak berapa dapat tidur malam tu, memikirkan apa yang Leroy memikirkan macam mana Leroy menakutkan aku. Crab tak apa. Okay, macam tu lah. Itu bukan hanya sekadar ketakutan, tapi cara dia tersenyum selepas itu. Macam dia tahu sesuatu yang aku tak tahu. Tapi aku tetap datang balik. Bukan disebabkan kebiasaan, tapi disebabkan aku perlu faham kenapa aku akan tetap kembali. As I walk past the leaning apartment, melepasi apartment buildings, kedai itu datang dekat dalam pandangan. Sekali lagi menunggu seperti ia selalu menunggu. Aish, maaflah ayat tak betul sikit, tapi untuk bagi hampa faham lah. Bagi korang faham. Dah lah penat dah lah, aku masuk terus lah. Apa nak kata? I'm back again. What do you want this time? Aku datang lagi. Kau nak apa lagi? Wow, kawal hari ni. Don't worry, your tasks are counting down. Aku percaya
Just apa lagi yang kau perlu buat? Make sure all the stalls in the bathroom are clear, right? You never know who wanders in when I'm not looking. Seems simple enough. Kita kena check tandas. Tak kira adalah tu jap sikit lagi. Boleh keluar tak? Oh my god. Tu. Dia nak buat jump scare. Aduh, sabutlah aku Oh. Guys, ada kaki tu guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tak terkejut dah nampak kaki. Hey, you ever heard of knocking? Hey, hang pernah dengar tentang mengetuk pintu tak? Oh, sorry, man. Tak fikir pula ada orang dalam ni. Yeah, well, you are not exactly subtle. Yeah, no kidding, I'll keep that in mind. Listen, the name's Damien. Oh, Damien nama dia. I'm guessing Leroy is making you do his little errands. Yeah, why? I'm just helping out. That's what they all say. Come by my house later on tonight. There's something I need to tell you that can't be said around here. Oh, itu apa yang mereka semua cakap. Datang rumah aku malam ni. Ada sesuatu yang aku nak bagi tahu yang aku tak boleh cakap dekat sini. Okay. Randomly tiba-tiba muncul dekat rumah dia. Dan balik. Tak, dia tak boleh main rumah sikit lah. Pizza nak satu large lah ni. Talk to Damien. Okay, kita kena talk to dia. Itulah guys. Itulah. Dia ni lah YouTuber yang aku cakap tadi tu. YouTuber yang aku cakap tadi. Okay. We live here? Kind of. Everything's around here. Right. So, apa semua ni? Kenapa bawa aku ke sini? Kau dan aku adalah di tengah-tengah. Not quite then. Tak mati, tak hidup. Ada satu accident. Kemalangan kereta. As you would guess, you and I were involved. Macam yang hantar kau dan aku involved. Guys, I'm so sorry. Set hang aku, set kau. Sorry. Oh, wow. Oh my god. The night felt like any other. You were driving late after work. The outside was blurry and quiet. Malam tu sama je macam malam yang lain. Tengah driving lewat selepas balik kerja, dan kat luar tu sangat blur dan senyap. The road stretches for forever empty except for your headlights. Every moment slowed down. You didn't know it yet, but things were about to change. I was coming the other way, driving too fast and not thinking straight. I was blackout drunk. Uji datang dari arah yang berlawanan, bawa terlalu laju and tak berfikir secara lurus. Dia mabuk. I thought I could make the turn. I didn't see you at first. The darkness has hid everything more than they showed. I was already past the limit. Aku fikir aku boleh make the turn. Aku tak nampak kau at first. Kegelapan dan menyembunyikan aku melebihi apa yang dia petunjuk. I was already past the limit. Oh, dia dah lebih daripada limit ni kot pelajar ni. And before there was time to blink, it happened. Dan sebelum ada masa untuk kelip terjadi. Kebabom. Nomad kuat kebabom. Oh, so kita exit. Oh boy, Cina betul. Nampak sangat Chinese I never left this place, not since the crash. When you woke up, you had no memory of it. Aku tak pernah tinggalkan tempat ni. Tidak selepas kemalangan tu. Bila hang bangun, anda tak ada memori pasal tu. I died from the crash, but you're in a coma and life support, still breathing. Aku mati daripada kemalangan tu. Astagfirullah, sorry. Aku daripada kemalangan tu, tapi hang dalam koma on life support, masih bernafas. The only way to wake up is to let go. Dan satu-satunya cara untuk bangun adalah untuk melepaskan semua tu. Melepaskan segala ilusi. Dan mendatangi Leroy.
Oh my god. This is interesting. Damien's voice echoed in my head. The way he looked at me, the things he didn't fully say, I kept thinking about the crash, about what I might have forgotten. I didn't plan on coming back, but I found myself standing at the edge of the sidewalk, staring at that old store again. This time it felt heavier, like the place knew something had changed. Suara Damien bergema dalam kepala otak aku. Cara dia tengok aku dan tentang hal yang dia tak sepenuhnya cakap. Aku terus berfikir pasal kemalangan tu, tentang apa yang aku mungkin lupa, dan aku tak pernah plan untuk datang balik. Tapi diri aku masih berdiri dekat penjuru sidewalk, merenung dekat that kedai again, dan kali ni dia terasa lebih berat. Macam tempat tu dah tahu sesuatu dah berubah. Oh my god. Are you serious? Cak. Aku yang rasa ataupun benda ni menyala. Terus masuk je lah guys. Ada tapak kasut. Leroy? Cody, come here. Leroy. Oh my god. Dia mandi sirap. Kau datang lagi selepas semuanya. Apa yang jadi? Mungkin Damian tak percaya pada selamat tinggal. Kau tengah berdarah ni. Jangan pedulikan. Sorry Dan. Kenapa? Kenapa semua ni? Sebab aku takut. Takut yang aku tak nak bersendirian lagi. Kalau aku bagi kau sesuatu untuk kau buat, kau akan stay. Kau akan kekal di sini. Mungkin lupa macam aku buat. Buat orang fikir you made people think they get to go home if they just. Kau buat orang berfikir yang diorang akan balik ke rumah kalau mereka kerja lebih kuat lagi. Mereka buat mereka membazir. Bazir? Aku tahu. Aku cuma rindu kebersingan tu. Rutin bila ada orang datang. Aku fikir aku boleh bina dunia yang kecil yang tak pernah lepaskan aku. You let go of them. Lepaskan mereka. I never really know how to hold on the right way. I had a family once, grandkids, a real life. Then I woke up here. Aku tak pernah tahu macam mana caranya untuk bertahan dengan cara yang betul. Aku pernah ada keluarga, cucu, hidup yang sebenar. Dan tiba-tiba aku bangun dekat sini. This store look just like the one that I used to own. Kedai ni nampak macam kedai yang pernah aku ada. Dia rasa hangat, familiar. Dan aku fikir mungkin di sinilah tempat untuk aku menetap. Boleh bagi tahu benda yang betul. Tapi akan stay kalau aku buat. Tak. Exactly. Jadi apa sekarang? Tinggalkan aku. Kau tak macam orang lain, Scody. Kau tanya soalan, you resist. Aku nampak sesuatu yang tak pernah nampak dalam waktu yang sangat lama. Keinginan untuk hidup. Kau boleh bangun sekarang. Tapi satu lagi permintaan. Bagitahu cucu aku that Pop sayang diorang. That's kind of unnecessary. Sofran by Grand Remy.
speechless. Oh my god. It's a oh my god, Grand Remy is incredible. It's not just a good game, it's an incredible game. A very good storyline. Oh my god. There's a lot of horror games that I played, and it's just a horror game, jump scare and everything, but game yang dibuat oleh Grand Remy sangatlah menyentuh kalbu. Oh my god, I'm gonna cry. Okay guys, jadi bukanlah secara apa yang saya boleh simpulkan, kita Leroy dengan Damien, kita ni semua bukanlah berada di pihak yang sama. Maksudnya kita semua ni kejadian yang sama. Kita semua mengalami kemalangan macam tu, but Damien dan Leroy, kalau I'm not mistaken, Leroy pun terkorban dalam kemalangan tu juga sama dengan Damien. Tapi kita hidup tapi kita koma lah. Dan apa yang kita alami ni adalah mimpi di dalam koma tu. Kita boleh panggil macam tu lah. Kalau salah, betul kan, mengikut hampa punya perspektif. Tapi kita ni berada dalam koma, dan kita kan dalam koma kan, jadi kita nampak benda ni, nampak semua ni adalah waktu kita koma. Sebab tu kita bangun dan kita tak ingat apa-apa. Kita bangun di tempat yang sama, dan Leroy ni adalah orang yang stuck dekat sini. Mungkin tak tahulah macam mana cerita dia, tapi dia stuck dekat sini dan kita bertemu dengan Leroy. Dan Leroy berharap sebenarnya dia merindukan suasana orang ramai yang datang ke kedai dia. Dan kedai ni, convenience store ni adalah convenience store yang lebih kurang sama dengan convenience store yang dia pernah ada. Jadi dia merindukan suasana yang ramai, yang meriah, hiruk pikuk bandar macam tu lah kan. Sebab itulah dia sentiasa memanggil kita untuk kembali ke kedai tu, sampailah satu tahap kita bertemu dengan Damien. Dan Damien menjelaskan yang kita ni sebenarnya accident bersama dengan dia, dan Damien tak not make it, dan kita koma. Dan Leroy melepaskan kita pada akhirnya sebab kita dah sedar. Kita sedar yang ini semua bukanlah kenyataan. Dan Damien bagi kita yang cara untuk kita sedar kembali adalah jangan, untuk melepaskan semua dia dan jangan berjumpa lagi dengan Leroy tu. Tapi bila kita pergi, dia dah terdampar kat situ. Mungkin disebabkan kita dah mula mempersoalkan dan kita dah mula menyedari yang semua ni bukan nyata. Dan akhirnya Leroy melepaskan kita. Sebab tu dia suruh kita bangun, dan dia menyampaikan pesanan kepada cucu dia yang Popo sayang depa. Jadi it's a very good game. Dia memberikan kita satu nafas baru, yang macam yang Leroy cakap, kita mempunyai satu benda yang dia tak ada, iaitu keinginan untuk terus hidup. So itu benda yang kita patut contoh. Satu keinginan untuk terus hidup, keinginan untuk terus berjuang, keinginan untuk terus maju ke hadapan, untuk terus melawan segala benda yang kita fikir macam kita tak faham kenapa benda tu jadi, kita tak faham kita dekat mana, kita tak faham macam mana penghujung dia, tapi kita ada keinginan untuk terus ke hadapan. So it's a very good game, a very good message. And oh my god, thank you Granny Ma'am, so grateful for this game. Okay, itu je guys. Sedikit masih stunned to speak, but yeah, sorry panjang closing. And take the positive things guys. Teruslah ada keinginan untuk melanjutkan hidup walaupun kita tak faham apa yang terjadi, walaupun kita tak faham kenapa benda terjadi, tapi teruskan. It's okay, this is life. Okay guys, so thanks for watching, and jangan lupa like, comment, share and subscribe. Yeah. Oh my god. Okay guys, please comment down below if ada game yang macam ni, yang ada jalan cerita, bukan sekadar horror sahaja. Sebab I love story, very good storyline lah. So thank you guys, thanks for watching, and see you in the next video. Bye guys.